Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnah ta'i'atan hafizatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa takhshaka haqqa khashyatik. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati bersama saya Al-Fadil Abati Aulia. Yang saya hormati lagi dikasihi kepada semua, kepada Tuan Imam Masjid. Tidak lupa juga pada semua ahli jawatan kuasa masjid yang mengurus masjid ni. Tidak lupa juga yang saya kasihi para jamaah yang hadir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti mana yang telah dirancang, kita dapat bertemu, bersua selepas daripada kita sembahyang maghrib. Pertemuan ini kali pertama. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, perempuan, ibu bapa sekalian, kita malam ni kali pertama. Tuan-tuan tengok ustaz pun kali pertama, ustaz tengok tuan-tuan pun kali pertama. Dan kali pertama Allah Ta'ala tentukan kita berjumpa. Ustaz pun setakat jadi bumi ni, inilah baru ada tapak kaki di Aceh ni, tak pernah jejak. Allah betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masa berlaku gempa bumi, hancurnya bumi Aceh, tak sempat untuk menziarahi saudara di sini. Setelah 20 tahun baru datang, boleh kita berjumpa. Mungkin generasi yang ada ni generasi yang kedua selepas daripada tu. Ada lagi lah. Alhamdulillah. Macam mana sekalipun ujian yang Allah Ta'ala bagi, kali ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertemukan kita sebagai pertemuan yang begitu bermakna. Bila Abati kata malam ni ustaz tolong kita bercakap sikit sebagai mau'izah, tazkirah, maka ustaz pun tak tolak. Ingat kata peluang yang besar ini boleh kita bersua, dan bermula pada hari ini boleh kita berkenal-kenalan di antara satu sama lain. InsyaAllah mungkin di masa-masa akan datang kita juga akan bertemu, InsyaAllah.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak tempat dah ustaz dengan rombongan ustaz diketuai oleh Pak Wang lah, dia banyak bawa ke tempat-tempat yang bersejarah ni kepada ustaz tunjuk, dan kita jumpa saksi yang pernah berlaku pada masa berlakunya tsunami yang begitu dahsyat. Alhamdulillah, sekali-sekali rasa macam nak menitik air mata, rasa sedih tu ya amat, tapi tahan juga. Baik, untuk tu terus kita masuk pelan-pelan tuan-tuan. Tak banyak duk kata tak bawa apa malam ni, tengok nak keluar macam mana tahu kan. Tak apa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sikitlah perkongsian kita. Ada 3 jenis manusia apabila dia mendengar khabar, reaksi dia, cara dia menerima berita, ada 3 jenis. Ada 3 jenis manusia apabila dia dengar satu berita, reaksi dia, maksudnya apa yang dia nak terima tu ada 3 jenis. Satu berita, contoh ini bandingan, saya baru masuk, saya masuk kepada bandingan, baru kita boleh faham. Kalau satu-satu cerita tu yang kita sampaikan kepada orang ramai, ada 3 jenis manusia dia nak terima berita yang kita sampai. Tak kiralah berita apa pun. Jadi kalau berita contohnya orang cakap dengan kita, contoh aja, orang cakap dengan kita kata esok hujan. Ada jenis manusia, yalah esok hujan, dia boleh terima macam tu saja, tanpa dia lebih mendalam cerita yang disampaikan kepada dia. Yang kedua, bila kita cerita kepada orang, dia nak lebih kuat. Besok hujan pagi, contoh, dia kata penerimaan dia apa? Ulang sekali lagi, besok pagi hujan. Ya, hujan. Dia boleh terima lebih kuat. Yang satu lagi, kita cerita kepada dia, dia boleh faham dan dia ambil iktibar, esok hujan. Jadi dia buat persiapan dengan payungnya, macam mana hujan nak turun tu, dia buat persiapan, ada kesungguhan dalam diri dia, keyakinan dalam diri dia, sungguh-sungguh untuk dia terima berita yang sampai kepada dia. Jadi ada 3 golongan. Serupa macam dulu juga, kalau orang kata ombak besar, jadi dia kata mana ombaknya, masih lagi tidak terima dengan berita. Bila dah tengok sendiri baru yakin, tapi tidak ada gunanya pada waktu tu. Lari ombak besar, mana ada ombak besar, sekat betih ada kan. Tak yakin, sebab berita tu tak yakin. Baik, tak apa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk bandingan yang kita buat tadi. Contoh bandingan yang Ustaz buat tu cuma sikit aja. Tapi sebenarnya bandingan yang kita nak bawa tu Allah Subhanahu wa taala rakamkan benda ni di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, demi masa, sumpah. Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, lafi khusr, sesungguhnya, lafi itu sesungguhnya, berada di dalam kerugian. Berapa kali sungguh bersumpah tu, wa tu walil qasam. Allah Ta'ala bersumpah. Bersumpah ni dengan masa, tentulah nak meyakinkan sungguh-sungguh suatu benda
masa sangat penting. Sumpah dengan benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Wal asri, demi masa. Sumpah. Kalau kita cerita ke orang satu-satu benda, lalu kita bersumpah, tentulah sumpah tadi mengkuatkan perkataan yang kita sampai. Tak habis lagi, innal insana, inna sesungguhnya, litakid, sesungguhnya, litakid, sesungguhnya, sungguh lagi, manusia itu berada di dalam lafi, lam pada fi itu, sesungguhnya berada dalam kerugian. 3 kali. Ini berita yang Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia yang kita nak sebutkan tadi bandingan. Sungguhkah? Ya. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Wal asri, demi masa. Jadi berada dalam kerugian tadi, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di situ dapat 3 tempat yang sangat kuat. Jumlah keseluruhan ayat itu maksudnya kuat, sungguh. Tambah lagi perkataan itu sampai daripada lidah yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersifat dengan sedik, benar, mustahil dosa keluar daripada lidah Nabi, datang daripada Jibril alaihissalam, datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asri. Jadi kalau kita nak tengok, cukup kuat kita berpegang dengan ayat, keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Jadi al-asru ataupun al-asri, wal asri dibaca dengan kasrah lah di situ, wal asr. Asalnya asar, ad-dahru, masa, masa, zaman. Apa yang dikehendaki sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan masa? Masa itu ialah umur. Nah, kita bubuh wal asri di situ, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa itu umur manusia, tempoh hidup manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita, yang Allah Ta'ala kurniakan umur itu kepada kita. Daripada umur kita dalam perut ibu sehingga kita dilahirkan, sehingga kita sampai umur 80 tahun, 90 tahun, itu adalah masa, tempoh hidup kita. Jadi Allah Ta'ala bersumpah itu dengan masa tadi, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian, maksudnya kerugian tadi sebab apa rugi? Allah Ta'ala bagi hidup atas dunia, dapat nikmat, tak dan nak mari semayang berjamaah, rugi tak? Rugi. Sedangkan diri kita ini penuh, tak dan tak sempat nak belajar ilmu fardu ain, tak sempat nak belajar tauhid, tak sempat nak belajar fiqh, tak sempat nak belajar tasawuf, tak sempat untuk lakukan ibadah dengan sebaiknya dalam tempoh hidup yang Allah Ta'ala bagi. Jadi orang tu rugi. Apa tujuan kita hidup di atas dunia? Tentu ada tujuan yang Allah Ta'ala letak kepada kita. Tujuan kita pengabdian diri kepada Allah. Bila kita tak dapat nak melakukan pengabdian diri kepada Allah dalam tempoh yang Allah Ta'ala bagi, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun yang kita hidup, tak sempat untuk kita lakukan ibadat kepada Allah, manusia tu rugi. Rugi. Cukup rugi. Karena kita yakin semua yang kita dapat ini nikmat datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat yang kita dapat ni datang daripada Allah Ta'ala. Tangan, kaki, tubuh badan kita, apa yang kita dapat semua datang daripada Allah. Tak ada benda pun hak kita.
kita hanya sementara sahaja. Sementara sahaja. Apa yang ada pada diri kita? Tak ada. Yang Allah Ta'ala tuntut supaya kita bersyukur kepada Allah. Kita boleh hidup, kita tak minta, Allah Ta'ala tak minta bayaran. Sebab tu Ustaz dah sebut, kenapa kita kena rokok? Dalam semayang contohlah. Sikit saja kita hurai balik, kita sambung balik ayat tadi. Kenapa kita kena rokok? Apa maksud rokok? Dalam semayang tu rokok tu, apa maksud rokok? Yang semua kita rokok, lama dah kita rokok. Apa maksud rokok? Rokok itu maksudnya menyerah anggota. Itu rokok. Sebab tu kita tak boleh niat kita rukuk kepada tiang, kerana tiang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Hanya boleh kita rukuk kepada Allah. Jadi rukuk itu menyerah anggota. Setiap kali kita sembahyang, kita menyerah anggota kita kepada Allah. Apa yang dimaksudkan anggota di situ? Anggota yang besar-besar pada badan kita. Anggota yang besar. Apa dia anggota yang besar? Mata, telinga. Abati kata dia belajar, dia ajar kita tasawuf kat kita. Kitab penawar bagi hati. Penawar tu ubat bagi hati. Hati baik, anggota jadi baik. Baik. Anggota yang besar ni mata, telinga, lidah, dua tangan, dua kaki, perut dan faraj. 7 anggota yang besar. Anggota yang besar ni tak pernah lekang dengan kita. Tahu tak pernah lekang? Tidak pernah asing dengan kita. Dari Malaysia bawa, tak tinggal satu pun sebiji mata di rumah. Tangan pun bawa. Di mana sahaja kita berada, kita akan bawa semua anggota ni. Ini nak cerita sebab apa kita kena rokok. Jadi bila kita rokok, bila kita bawa anggota ni dia tangan, mata, lidah, telinga ini, perut, faraj ini, dia terdedah kepada kesalahan dosa. Apabila kita rokok masuk di dalam sembahyang, kita menyerah anggota ini kepada Allah. Maka Allah melihat di anggota ini ada kesalahan. Ada tak tuan-tuan ni? Di mata nampak tak kesalahan? Tak nampak, tapi Allah melihat. Nampak tak kesalahan di tangan? Tak nampak, tapi Allah mengetahui. Nampak tak kesalahan di kaki? Tak nampak, tapi Allah mengetahui. Maka anggota ini apabila tersalah, setiap kali sembahyang hendaklah, wajiblah diserah kepada Allah. Turun rukuk serah. Maka Allah mengetahui berapa banyak dosa yang ada di tangan. Teman-teman. Ya. Berapa banyak dosa yang ada di tangan, lalu Allah mengampunkan. Kalau kita pergi rokok kat tiang boleh ampun dosa di tangan? Tak boleh. Pergi rokok kat batu tak boleh ampun tangan kita ada dosa. Berapa banyak dosa yang ada di tangan, Allah mengetahui, lalu dia mengampun dengan sebab kita menyerah. Berapa banyak dosa yang ada di kaki, lalu Allah menghapuskan dosa yang ada di kaki. Kerana rokok itu menyerah anggota. Sebab tu dia sebut di dalam kitab Jauharul Mauhub. Kitab tu tak apalah, kita cerita aja, kita ambil di situ. Apabila seorang tadi rukuk, lalu dia membaca tasbih di dalam rukuk itu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, lalu Allah mengampunkan dosa 1/3 daripada badannya. 1/3 ni banyak ni. Badan kita ni kita kerat 3. Ambil daripada kaki sampai ke pinggang, pinggang sampai ke dada, dada ambil sampai kepala. Jadi bagi 3. 1/3 daripada badan. Kata lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, lalulah 2/3 daripada badan Allah menghapuskan dosa, keluar dosa itu.
apabila rukuk, apabila subhana rabbiyal azim wa bihamdi kali ketiga, maka dikeluarkannya ke semua dosa yang ada di badan. Cuba tengok dalam, tak ingat muka surat berarti, cuba tengok dalam kitab Jawharul Mahub. Jadi betapa besarnya sembahyang tadi, erti kesyukuran kepada Allah. Allah tak nak kita bayar dengan duit, bukan Allah Ta'ala berhajat pun dengan duit, tapi melihat kepada di sini setiap hamba wajib bersyukur kepada Allah, tidak lupa kepada Tuhan yang memberi nikmat kepada dia. Jangan lupa. Jangan lupa. Sekurang-kurangnya orang yang tak lupa kepada Allah, dia boleh hadir setiap kali sembahyang, dia sembahyang dan dia masuk di dalam medan belajar ilmu supaya diri dia faham elok dengan ilmu yang dia pelajari. Baiklah, kita kata fiqh, wajib kita kena belajar fiqh. Apa maksud fiqh? Cerita bilah yang rendah-rendah. Fiqh ialah faham. Fiqh ialah faham. Nak tutup aurat kena faham. Ni pakai boh ikut dan tutup juga, tapi dah tak faham, tak kena cara. Nak sembahyang kena faham sembahyang. Nak buat korban kena faham korban. Nak buat haji umrah kena faham haji umrah. Kena belajar faham tadi dengan cara jalan menuntut ilmu. Jadi wajib belajar fiqh, wajib belajar tauhid. Kalau boleh sembahyang elok, siapa yang memberi nikmat kepada kita, siapa yang menjadikan kita, adakah Allah Ta'ala boleh menerima ibadat kita sekiranya kita beribadat kita tidak mengenalnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak terima amal ibadat kita kalau ibadat kita tadi ini penuh dengan hasad dengki, tidak membersihkan jiwa kita, hati kita penuh dengan hasad dengki? Tentulah amalan-amalan kita ditolak. Maka wajib kita orang Islam mempelajari fiqh, tauhid, fiqh dan tasawuf, 3 ilmu ni. Kalau dia tak belajar yang tu, termasuklah Allah Ta'ala sumpah tadi demi masa, bagi umur panjang daripada 10 tahun jadi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita tak dapat beribadah dengan sempurna. Rugi tak tuan-tuan? Rugi di sini kita berdua. Rugi kerana hidup di atas dunia, peluang yang Allah Ta'ala bagi, masa yang begitu panjang, tidak dapat melakukan ibadat dengan sempurna kepada Allah. Dan di akhirat rugi lagi dengan mendapat siksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kira sebab benda wajib, yusabu ala fi'lih. Wajib di sini yusabu ala fi'lih, diberi pahala di atas melakukan, wa yu'aqabu ala tarkih, disiksa di atas meninggalkannya. Sebelum masuk kepada sembahyang, perkara yang besar adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, faham dulu. Ramai sekarang ni sembahyang dulu, menuntut ilmu dah. Tapi kalau boleh tahan, dia sembahyang, dia beribadat, dia menuntut ilmu. Baik, itu kita nak tekankan di sini. Allah Ta'ala bersumpah, masa itu umur, dan Allah Ta'ala bersumpah lah, manusia ni sesungguhnya berada dalam kerugian. Tuan-tuan, kalau kita tengok kubah masjid itu boleh jatuh dalam bendang. Sini bendang sawah 80 tan dia kata. Mula-mula ustaz sampai macam mana, ikut mana, kampung ni belakang bukit sana, tapi macam mana, lah sekali baru akhir-akhirnya boleh tauhid kan. Bukan kubah 80 tan yang Allah Ta'ala boleh angkat nak pergi letak tan tu, bukan kuasa air, bukan kekuatan air Allah. Bumi tak ada pun boleh buat, bukan sakat 80 tan. Kita yang tak ada pun dia boleh buat, bukan mustahil. Ini tauhid. Subhanallah, itu yang keluar daripada mulut kita. Sebab tu Ustaz kata, apa yang berlaku kepada kita 20 tahun dulu menguji keimanan kita. Ada orang yang kembali, ini
ujian Allah kepada orang Aceh. Mari pula tahun 2020 tsunami Covid pun dia menguji keimanan kita, sehingga orang yakin WHO, orang yakin ubat boleh menyembuhkan penyakit, kerana yang menyembuhkan penyakit Allah. Ini jalan saja. Ini sebenarnya ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah tuan-tuan, dah duduk di sini 20 tahun dah. Ustaz ni baru sampai. Tengok kapal tu, mulut subhanallah dulu. Terus duk tanya lagi, tapi tanya juga kapal ni macam mana. Itu cara kita. Kapal ni di tengah laut, mari duduk sini, kapal apung. Macam mana boleh. Tapi dalam kepala tu penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah duk fikir dah macam mana. Benda yang lebih besar lagi Allah Taala boleh buat. Sebab tu tak silaplah perkataan ni daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Saya kita sambung sikit tafsir tu secara ringan-ringan, sebab ustaz pun tak tengok balik surah Wal Asri ni, tapi ambil sikit-sikit. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pesan dekat, tak silap Imam Al-Ghazali ada dia, kalau tak kenal nanti apa betul. Sebab kalau perkataan macam ni selalu Imam Al-Ghazali, ahammul matalib lil insan salasah, perkara yang sangat penting yang manusia kena cari dalam masa hidup dia supaya dia selamat. Sebab tu kita kena cari. Imam Ghazali kata 3 perkara ni wajib di atas manusia, dia kena cari 3 perkara ni. Kalau dia tak cari 3 perkara ni, dia rugi. Masa dia duduk atas dunia, dia kena cari 3 perkara ni. Sebab tu kita tanya, berapa lama lagi kita nak hidup? Kita tanya berapa lama lagi. Kalau merah macam ustaz ni, kita katalah 50-an. Dia syaitan ni, dia selalu kacau kita. Dia memberi angan-angan kepada kita untuk kita ni rasa hidup boleh lama, sehingga kita lalai. Dia beri angan-angan. Dalam Quran sebut macam tu. Tu kita kena beringat. Jadi dalam tempoh tenaga kita masih ada, kekuatan kita masih ada, muslimin muslimat sekalian, takut lajak jangan marahlah sebab ni nak cerita ni. Kita pakat usaha, jagalah sementara Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita. Imam Ghazali kata perkara yang sangat penting, ahammul matalib, ahammu, perkara yang sangat penting yang dituntut, yang kena carilah oleh manusia dalam tempoh dia hidup ini, 3 perkara. Yang pertama, an ya'rifa khaliqah, bahawa ia mengenal Tuhannya. Itu benda yang pertama sekali, mengenal Tuhan. Nak kenal Allah Ta'ala, kena mengaji tauhid. Bila mengaji tauhid, kenal sifat-sifat kesempurnaan Allah yang begitu banyak. Bila kita kenal sifat kesempurnaan Allah, kita kena tahu dengan berdalil. Berdalil. Kena mengaji tauhid. Bagaimana seorang yang berada dalam bumi Allah, dia hidup dengan kurniaan Allah, dia dapat nikmat yang begitu banyak, kemudian dia lupa kepada Tuhan yang menjadikan dia, dia lupa kepada Tuhan yang memberi rezeki kepada dia. Rugi tak tuan-tuan? Rugi. Itu benda yang pertama, ayya'rifa khaliqah, bahawa seorang tadi mengenal Tuhannya. Tuan-tuan, nak kenal Tuhan ni dengan belajar ilmu tauhid. Ngajilah sifat 20 tu. Sifat 20 tu dengan ada dalilnya sekali.
Dengan ada dalilnya sekali. Tak cukup dengan kita kata Tuhan ada. Jadi sifat wujud, sifat yang pertama, contohlah sikit, sentuh sikit-sikit. Wujud sifat yang pertama. Tak kira lah nak buat sifat yang kedua-dua pun, tapi wujud tu kita mengaji sifat 20, belajar sifat 20, dia duduk di sifat yang pertama. Sifat yang pertama, wujud artinya ada. Yakni ada itu ada zat Allah Subhanahu wa taala, wujud. Zat yang wajib al-wujud, zat yang wajib ada. Maka ulama kata wujud itu sifat nafsiyah, diri yang mewujud, wajib al-wujud. Jadi nafsiyah itu adanya Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana, tidak disebabkan dengan satu sebab. Tu payah pula nak kena mengaji tu. Baik. Tak apa lah, kita tunggu bang di masjid lain ya. Baik, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Jadi Allah Ta'ala ada, tidak ada, ada tadi tidak ada dengan, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Baik, ada kita, ada ibu bapa kita, ada ibu bapa kita, ada tok wan kita, tok nyang kita, ada kita, ada Adam alaihissalam. Ada Adam, Allah Ta'ala ciptakannya daripada tanah. Baik, ada Adam sebab ada Allah. Ada kita sebab ada Adam. Kerana ada Adam. Ada Adam kerana ada Allah. Ada Allah kerana apa? Ada Allah kerana apa? Tak ada kerana. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Allah tidak ada yang menjadikan dia, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak berhajat kepada yang mengadakan dia. Maka Allah itu zat yang wajib al-wujud, adanya tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kalau benda lain ada dengan satu kerana. Kan kita duk ngaji tafsir itu, tuan-tuan jadi dia tak teratur elok lah, dia pergi jauh sebab ustaz pun tak duk kata benda apa ni, abati suruh cakap ni duk pergi kata macam tu lah. Baik. Baik lah, contoh kita kata kitab yang diturunkan yang masyhur, kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Baik. Quran ni apabila turun Quran dia habis. Semua hukum-hukum dalam kitab yang lain kita tidak boleh beramal dengan dia, tapi wajib percaya. Jadi semuanya makna-makna kitab yang lain terkumpul dalam Quran. Maka di dalam Quran, ayat-ayat dalam Quran terkumpul pada Fatihahnya, dan pada Fatihahnya itu terkumpul pada Bismillah, pada ba yang ada pada Bismillah. Dia pergi tentu. Baik, nak bawa nak kena Tuhan ni. Tengok dalam tafsir Nurul Ihsan jilid pertama tak silap abang. Dia ada cerita macam tu. Tapi dia tak cerita daripada Taurat, cuma dia cerita daripada Fatihah itu saja. Bismillah, dan terkumpul makna keseluruhan Al-Quran itu pada ba yang ada pada Bismillah. Sebab ba di situ kalau kita ikut nahwu dia panggil ba huruf jar. Tapi ba di situ kita buat sababiah, sebab. Sebab tu kita nak mulakan satu benda, kita baca Bismillah, maka kerja buat kita mendatangkan keberkatan. Jadi sebab apa? Sebab setiap benda di dalam dunia ni Allah yang buat. Tu sebab bila kita nak minum air, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab air ni Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang buat. Ni ada siapa boleh buat? Tak mau suruh buat banyak ni. Bulan depan ustaz mari pula buat 3 titik siapa boleh buat? Tolong cari dalam Aceh ni siapa boleh buat. Jangan korek beg di laut, jangan korek beg di bumi, jangan tahan hujan, buat sendiri. Duk renung dalam bilik, buat 3 titik cukup. Nak mari tengok bulan depan siapa boleh buat.
Sebab tu bila pegang air nak minum, bismillahirrahmanirrahim. Sebab air tadi dijadikan oleh Allah ke minum. Nak langkah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab kaki Allah Ta'ala bagi. Nak makan nasi, bismillah. Ada orang boleh buat nasi, boleh buat berah? Tak ada orang boleh buat berah. Assalamualaikum pakcik, buat apa duduk belakang rumah? Saja duduk buat berah. Ada? Tak ada orang boleh buat berah. Sebab tu kita nak pegang nasi, bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada nasi, sebab ada Allah. Bismillah, kita baca bismillah, mendatangkan keberkatan. Kita tidak lupa kepada Allah yang menjadikan nasi. Lalu masuk dalam perut, ada keberkatan tak? Ada. Ni tak belak atau masuk bismillah, tak ada lah bunyi belak ni. Belak terus masuk bismillah, tak ada. Ambil air pula, masuk lagi. Lupa kepada Tuhan yang menjadikan. Dalam sepinggan nasi itu dia ada fiqh, dia ada tauhid, dia ada tasawuf. Dalam sepinggan nasi itu tambah nak tauhid yang menjadikan nasi Allah, jangan lupa bismillah. Fiqh tak mana, pastikan dalam pinggan nasi itu halal. Hak kita bukan hak orang. Nak masuk dalam perut, bila masuk dalam perut, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Setiap berah nasi yang masuk, benda makan yang masuk, benda yang haram masuk dalam badan, fannaru aula bi. Dia tumbuh jadi daging darah, maka api neraka lebih utama. Lagi tasawuf, ingat kepada Allah, bismillah. Nabi ajar kita makan duduk sopan, alhamdulillah, syukurulillah, syukur kepada Allah. Maksudnya dalam sepinggan nasi. Kalau orang tak mengerti tauhid, tak belajar fiqh, tak belajar tasawuf, maka dia tak jumpa Tuhan di sepinggan nasi itu. Bukan Tuhan duduk di nasi itu, tapi sebab ada nasi, sebab tangan kita bergerak, sebab boleh jadi kenyang dengan sebab nasi, semuanya adalah sebab daripada kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Maka untungnya orang yang belajar ilmu agama. Ini orang yang jumpa Tuhan. Sebab itulah benda yang pertama sekali, ayya'rifa khaliqah. Nabi Imam Ghazali kata, mengenal Tuhan tu benda yang pertama. Wajib di atas setiap manusia, dia kena cari. Siapa tak cari benda ni, berdosa. Berdosa. Dia tak cari benda. Kita tak ceritalah sifat kidam kita. Nanti abatilah cerita yang tu. Nak ambil satu tu. Tu sikit aja cerita bab wujud tu. Ada dalil-dalil dia lagi. Dalil dia, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah sahajalah yang menjadikan langit dan bumi dan benda yang ada dalam langit dan bumi. Semua dia buat. Nak kata apa dalam dunia ni yang Allah Ta'ala tak buat, tolong bagi tahu kat ustaz. Kata benda apa dalam dunia ni tak buat. Dah ustaz, masjid ni tukang yang buat. Kami tak tengok pun Allah Ta'ala turun buat, kan yang kami tengok tukang yang buat. Macam mana ustaz kata masjid ini Allah Ta'ala buat? Baik, ustaz tanya, dalam tiang tu ada batu tak? Dalam tiang tu ada pasir? Ada pasir. Dalam tiang tu ada besi tak? Cari tukang di Aceh ni boleh buat besi, boleh buat pasir, boleh buat batu. Tukang ada tak? Dia cedok kat bukit, ambil bom kat bukit, batu. Cedok pasir di pantai sungai. Tidak ada tukang yang boleh buat pasir, tidak ada tukang yang boleh buat batu, tidak ada tukang yang boleh buat besi. Besi mari daripada mana? Yang Allah Ta'ala jadikan di dalam bumi. Pukul 9 pagi kita tengok tukang dah balik. Kenapa tak kerja ni? Batu tak ada. Buatlah. Buat batu. Dah tukang buat. Tukang tu sebab ikhtiar saja. Dia tu pun Allah Ta'ala buat. Dengan kata batu dia nak buat. Allah Ta'ala tak gerak tangan dia. Ini siapa tukang tak main ni?
semalam stroke, tangan tak boleh angkat. Tak jadi masih. Kerana diri dia bergerak pun Allah Ta'ala bagi. Benda yang ada dalam tiang ni pun Allah Ta'ala bagi. Semua benda macam tu. Kalau kita nak kipas angin, siapa yang buat? Allah. Besi, ada orang boleh buat? Tak boleh buat. Baik, tak boleh buat. Plastik, tak boleh buat. Semua tak boleh buat. Kalau boleh buat kipas angin pun, kalau angin tak ada, Allah Ta'ala tak buat. Laku kipas, tak ada angin, tak laku. Baik, kita nak cerita kata semua ni perbuatan Allah, maka kita kenal Allah ni, selamatlah kita. Ustaz mula-mula turun ni, kakak dia bawa pergi tempat masa tsunami, kubur. Allah, tengok tak ada batu kubur tu pun tak ada. Rasa macam dengan nak teriak tak teriak, nak nangis tak nangis. Rasa macam tak tahu sebab. Lepas tu tengok pula dengan 20 tahun dulu jadi padang jarak, padang tukukur apa semua ni, kita tengok habis ke semua tu dengan keadaan sekarang ni. Ustaz pun tanya orang lah ni duduk di Aceh ni, berasa takut lagi kat tsunami? Tak takut dah, duduk macam biasa dah. Yang hidup ni generasi hak baru pula. Generasi hak dulu tinggal sikit-sikit. Cuma Allah Ta'ala tinggal sikit-sikit tu habuan dia nak cerita kepada kita bagaimana mau'izah, bagaimana Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran dia kepada kita dengan Allah Ta'ala mendatangkan ujian yang begitu besar kepada kita, untuk kita selam lebih dalam pengajaran ni, untuk kita baiki diri kita. Baiklah, Ustaz rasa tu sikit kita nak sambung tu lah. Nak sambung sikit, tak boleh lama sangat berarti lah. Nak sambung sikit lah. Tadi ni kita faham dah maksudnya Allah Ta'ala bersumpah. Yang Ustaz cerita tadi ni kata, begitulah peringkat yang Allah Ta'ala sebutkan kita dengan sumpah inna lafi khusrin, dengan lafaz yang mari itu sungguh-sungguh. Tetapi keadaan manusia yang terima kalam Allah ni ada 3 jenis. Masih dia percaya tapi duduk aja macam lubang kubur, tak ada, dia duduk macam hidup tak mau mati. Ada juga yang dia nampak, kita kata tu akhirat tu, mana tak nampak pun akhirat tu. Akhirat dia kata mana akhirat, tak nampak. Sedangkan kita duk kata tu benda yang sungguh besar. Sebab ilmu faqih. Baik, yang kedua ayat rifa ma yang fahmu wa ma yang dulu. Seorang tadi yang benar-benar suatu benda yang mendatangkan manfaat dalam hidup dia, mana satu benda yang mendatangkan mudarat bahaya dalam hidup dia. Dia kena tahu. Sampai itu tak tahu paham. Tak manfaat untuk dia. Baik, waktu-waktu ni kita duduk dekat pasar malam, dekat tempat-tempat depot, dekat kaca TV, minjajin semua tu, waktu ni bagus kan duduk dalam masjid. Dalam masjid, kenapa lah benda mana yang mendatangkan mudarat kat kita? Mana satu benda yang mendatangkan manfaat kat kita? Kita orang-orang ni kalau waktu setelah maghrib sampai isyak tak buat ibadat, waktu mana yang kita buat? Bangkit Allah buat ibadat. Tengah hari bekerja. Waktu di antara maghrib dan isyak inilah waktu yang peluang kita lakukan ibadat. Nak muhasabah diri. Tak apa. Itu yang kedua. Satu lagi Nabi. Yang ketiganya Imam Ghazali kata ayat rifa ahwalahu ba'dan. Seorang tadi dia benar terus selepas hidup ini ada kematian. Benar apa yang akan berlaku setelah kehidupan. Dalam kubur tu tuan-tuan ada munkar dan nakir. Ada soalan kubur. Dalam kubur tu ada nikmat, ada azab. Boleh luas, boleh terang di dalam kubur. Jadi selepas hidup ni kita nak duduk di alam kubur. Alam kubur itu dia panggil alam barzakh. Alam barzakh, alam kubur, alam barzakh. Alam barzakh apa maksud barzakh? Tahanan. Baik, tahan macam mana? Nak balik dunia orang tak terima, nak pergi akhirat tak boleh duduk 100 tahun. Lebih lama daripada hidup di atas dunia.
Sebenarnya manusia memikirkan keuntungannya masa depannya alam kubur. Itu orang yang cerdik. Ini tu fikir kata ke depan lagi masa depan aku senang, masa aku tujuannya aku senang depan. Senang apa lagi? 5 tahun masa yang senang. Nak jumpa susah di alam bangsa lebih lama. Maka dia perlu berfikir kehidupan dia tak lama, dia akan jumpa dengan alam bangsa yang perlu kepada berkah dan akhirat masa hidup. Ada nabi dunia 10 tahun, 5 tahun sekejap sahaja. Maka di alam barzakh mungkin 100 tahun, mungkin 20 tahun kita akan berada di sana. Bagaimana keadaan itu? Wahai mati dengan tsunami sakit, banglah duduk dalam bumi. Ini kita tak lagi, tapi kita akan menuju ke situ. Sebab kita ditutup rencana kemarin. Assalamualaikum ya ahlal qulub. Nahnu inna apa ayat sesungguhnya kami ini akan bersama kamu di sana. Insyaallah itu kan kami akan bersama kamu di sana. Kita semua dah lalu berdoa. Kalau dia berkata apa di sana, tentulah kita bisa lakukan ini. Jadi sekarang turun konsep Ustaz ajar sikit. Jadi topik banyak menang tahun sampai habis, tapi habis sikit kat dalam. Abad disambung abad disambung lah pula sekadar yang kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan yang baik pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang kelemahan saya sendiri, tidak ada persiapan dan sebagainya, belajar masa, jadi minta kemaafan banyak-banyaklah. Betul dekat kita mau ini dekat kita sedikit sudah lah. Dan takwa insyaAllah dengan sama-sama akan datang. Kalau kita jumpa Allah, kalau kita laksanakan, kalau ya nanti kalau tetap saya juga boleh lama cuma sangat panasnya bangun, tak apalah, tapi lagi lah. Jadi itu memang macam itu. Jadi sekarang itu saja. Terima kasih kepada semua, terima sekali penduduk di sini, masjid sini yang sudi meletakkan saya di hadapan Tuhan untuk kita kongsi bersama tentang kehidupan dan kematian kita. Segala dua